30 hari, 30 resepi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Gorgeous memasak. Okey, hari ni kita nak buat daging goreng berlengas. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak masak dia. Panaskan kuali macam biasa, buka api lah sebab nak masak. Masukkan minyak, nanti tengok bahan-bahan lah. Okey, semuanya untuk 1 kg daging. Minyak dah panas, masukkan daging yang kita dah iris tipis. Kalau nak lebih daging, nanti lebihkan bahan-bahan lain. So, goreng daging, balik-balikkan dia. Okey, macam ni. Masukkan air sampai daging terasa tenggelam dan lemas. Okey, air dah kering. Masuk 2 sudu besar, serbuk kunyit. Ni kena masuk 2 serbuk besar ni, jangan derhaka. Masukkan 2 biji bawang besar kita dah potong macam ni. Lepas tu masuk bawang putih banyak sikit sebab ni bagus untuk badan. Lagi banyak lagi sedap. Okey, masukkan bawang putih sampai habis. Lepas tu masukkan pula daun. Ni daun sup. Korang nak masuk daun bawang, daun apa pun boleh je sebenarnya. Tapi ada daun sup je, guna daun sup je lah. Masukkan halia dan juga cili besar yang kita dah potong-potong ni. Kalau nak hot dan spicy lagi, masukkan cili api pun boleh. Lepas tu kacau lah bagi dia mesra. Dah kering macam ni, masukkan pula 3 sudu besar sos tiram. Yang ni korang jangan derhaka sebab kalau tak jadi daging goreng berlengas. Masukkan 2 sudu besar sos ikan, jenama apa, belasah je. Okey, masukkan 2 sudu je, jangan lebih nanti masin. Lepas tu masukkan 2 sudu besar gula perang. Yang ni kita nak balancekan rasa dia. Dan jangan lupa perasakan ikut cita rasa. Okey, masak ni main campak-campak tapi sedap sebab dari hati kan. Tersasar bulan puasa. Masukkan pula cili flakes sebab rasa macam kurang pedas tadi. Sikit je cukup. Masukkan pula daun bawang yang korang potong panjang-panjang. Kena letak ni, nanti kan jadi tak sedap. Taklah, gurau je. Ini sekadar untuk bagi cantik je. Okey, masakan dah siap, boleh hidang. Jangan lupa cuba daging goreng berlengas. Bye.